saya nak share apakah solution kepada bila tertinggal. Jadi mungkin saya akan cakap, tuan, memang by the time saya perasan tu dah tinggi, tapi saya rasa kaunter ni memang boleh flood, memang boleh meletup. Okay, apa nak buat? So let's say kita cerita balik apa ni situation tadi sama So dia breakout 36 sen, let's say. Kan, dia breakout. Mungkin you dah lama pun tunggu counter ni, tapi awal dia breakout 36 sen tu, you tak duduk depan PC apa semua, you tak perasan, you pun tak buat alert, boom, dia dah naik dah. Okay, so when you nampak je benda ni, first thing you kena buat, terus mark RBS. Benda ni saya selalu buat. Okay, jadi bila counter yang memang kita dah tunggu-tunggu nak masuk, ataupun mungkin lepas di breakout tu baru kita perasan yang dia bagus, kadang-kadang macam tu juga. Kita takkan jiwa counter tu. Tiba-tiba hari tu nampak, cantik lah counter ni. Jangan terus beli, terus cari RBS, terus mark RBS. Sebab banyak kali je yang selepas breakout berlaku, beberapa hari lepas tu, dia jatuh balik. Where mungkin lepas tu baru dia naik. So, the moment you nampak je breakout berlaku, apa yang you kena buat first adalah mark RBS dulu. Okay, mark RBS dulu. So, dalam kes ni, obviously 36 ni lah.